Okey, Assalamualaikum. Saya Nohas Muad bin Abdul Rahman. Sekarang ni berkhidmat dekat EdTech JTM Kampus Nimbul Tebal. Bekerja sebagai pengajar di bahagian teknologi grafik. Okey, saya lihat yang untuk dari segi penggunaan Gemini yang ada di Malaysia ni memang kita patut meluaskan lah. Dari segi untuk contoh penjawat awam ni, yang mana dia boleh meningkatkan produktiviti kerja tu dan mempercepatkan proses kerja tu. Sebab apa, kalau kita tengok sebelum ni, kalau nak buat minute meeting kan, dan juga slide-slide yang tertentu, susah. So jadi bila kita ada Gemini ni, dia mempercepatkan proses-proses yang kita nak sebelum ni mudah, yang sebelum ni susah, jadi kita boleh cepatkan dia. Okay. Dan juga kalau kita lihat lah kan, kalau dari segi dulunya benda-benda yang tu rumit, sekarang ni dah mudah. Dari segi apa, idea dia, kita dapat idea, dan juga penjanaan dia punya proses kerja tu pun dah mudah dah. Okay, kalau lihat kami di pihak Institut Latihan TVET ni, dia banyak penggunaan inovasi. Dari segi untuk kalau kita nak buat sesuatu tu, kita akan fikirkan macam mana dari segi idea, kemudian sampailah ke dia punya hasil, di output dia. Okay, contohlah kita nak buat inovasi sesebuah sistem tu, kita tak ada idea. So berdasarkan Gemini ni, kita dapat mempercepatkan proses kita nak generate idea tu. Kemudian daripada situ kita tahu apa benda proses kerja dia, kemudian daripada situ kita dapatkan hasil output dia. Sebab apa? Sebab daripada Gemini ni kita dapat kajian yang kita tak tahu. Macam contoh tadi kan, notebook LM tu dia kumpulkan sumber-sumber yang banyak tadi tu. Kemudian dalam masa yang singkat kita boleh dapat hasil dia. Dan seterusnya kita dapat mempercepatkan kita punya kajian tu, dan juga kita punya output tu pun cepat juga. Okey, bengkel AI Word ni dah bagus lah, sebab dia banyak penggunaan hands on. Kalau kita tengok tadi peserta-peserta memang suka dengan penggunaan hands on tu, daripada kita buat penggunaan Gemini tu chat, kita buat penggunaan canvas, penggunaan slide kan, penggunaan kita punya Google Image dan juga Google Video tadi. Kita rangkumkan semua tu, kalau kita tengok dah okey dah. Cumanya kalau dapat kita detailkan lagi, contoh penjanaan form tu kan, macam mana kita nak hasilkan form yang bagus, macam mana kita nak dapatkan slide yang bagus, macam mana kita nak dapatkan gambar dan juga kualiti video yang okey. So jadi kat situ kalau kita mungkin tambah lagi bengkel ni lagi satu hari atau dua hari yang advance punya, mungkin kita dapat output yang lebih berkesan lah, yang bagus lah.